Hai sahabat, sahabat nak tahu tak macam mana terjadinya lapisan lumut yang tebal ini? Di akhir video nanti sahabat akan tahu rahsianya. Jom kita lihat cara-cara membuatnya. 1 ketul gula Melaka ni, potong-potong sahabat. Masukkan dalam periuk. Didihkanlah dengan saya masukkan 500 ml air. Satu helai daun pandan. Ikat dah simpul ya. 1 helai daun pandan. Saya tambahkan lagi 2 sendok makan gula merah untuk cantikkan lagi warna dia. Secubit garam untuk rasa lemak. Kacau. Sementara tu masukkan 200 ml santan kotak. Campur pula dengan 1/4 cawan air. Masukkan dalam ni juga. Kacau. Dan 1 biji telur ya. Telur ni kita nak tengok dia cantik ke tidak. Jangan masukkan terus. Bismillah. Okey, cantik. Ada 1 tu ada tu, buanglah. Buanglah sedikit tanda tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia agak lecen sedikit ya. Buang terus. Boleh masukkan. Jangan masukkan terus telur dalam adunannya. Sebab kalau ada kotoran sedikit lah. Asin vanila ni kalau orang kampung dia pakai ni je. Separuh tutup ke. Tak sampai ni. Tak sampai 1 tutup. Ni kiraan orang zaman-zaman dulu ya. Dan tapis dalam bekas yang berlainan ya. Yang ada lendir telur. Okey. Ni kita tepikan. Kena tapis ya sahabat air gula. Bismillah. Nampak tak? Sahabat nampak? Satu lagi sahabat, saya nak bagi tip. Kalau nak masukkan serbuk ni, serbuk agar-agar kat dalam adunan, kita kena pancuh dulu. Saya masukkan 8 gram je. Sikit. Saya masukkan 8 gram je. Dan pancuh dulu dengan air. Supaya dia senang bercampur nanti. Kita bancuh dulu dengan air. Okey, kita biarkan dulu. Ni. Adunan ni. Kacau. Dan masukkan
agar-agar yang telah dicairkan tadi. Masukkan agar-agar tu dengan air dulu. Dia cepat mesra. Dia tak berketul. Kacau sampai didih. Antara tu sahabat boleh rasa sedikit. Bismillah. Dah sedap dah. Dengan sukatan yang saya berikan tadi tu dah lemak-lemak manis ya. Saya nak bagi satu tip kalau tak nak acuan agar-agar ni melekat. Kita basahkan dulu. Basahkan sedikit. Basahkan. Renja je. Jangan lap bahagian dia. Jangan keringkan. Ni pun sama. Mudah saja. Jom kita sambung lagi. Okey. Kacau lagi. Cukup 3 kali. Boleh masukkan dalam acuan. Didih, kacau, 3 kali. Untuk naikkan dia punya lumut. Terlebih pula. Kita tunggu sejuk je. Kita masukkan dalam peti ais nanti senang. Tempat chiller tu. Aduh, tumpah pula. Okey. Saya dapat segini. Sukatan adunan tadi dapat segini. Sahabat nampak lapisan dia. Gula merah dan lapisan santan. Ni belum masukkan dalam peti sejuk lagi tau. Sebab nak tunggu dia dulu. Suhu dia turun dulu. Dia punya lapisan lumut dia tebal. Sahabat kena didihkan lah macam tadi. Didihkan 3 kali. Barulah dia punya santan dapat tebal ya. Dia punya lapisan lumut dia dapat tebal. Dah sejuk dah, boleh buka lah ni. Agak-agak ni. Buat macam gini je. Siapa buat macam gini? Kita balikkan. Bismillah. Okey. Dah nampak kan? Senang aja cara buka dia, sahabat. Bismillah. Tengok dia punya lumut dia tebal kan? Kita cuba makan. Bismillah. Bismillah. Yang ini pula kita boleh keluarkan dengan cara yang sama. Kan? Senang aja. Bunyi dah tu.
Senang nak buat jamuan kalau yang kecil-kecil ni. Ambil satu-satu. Tak perlu nak potong-potong. Selamat mencuba. Jumpa lagi.